Assalamualaikum. Hari ni nak review sebiji kancil engine L2S body part Modena. Ada rezeki masuk sebiji ni, stok lerai. Kita pusing dulu tengok bahagian luar dia. Kereta cantik Okey. Body part depan Modena. Skop besar. Lampu kaca Malaysia ni. Itu depan ada tubuh intercooler. Nampak garang sikit. Lepas tu rim 15 inci. SSR Type C. PCD 100. JJ rasa 7JJ ni. Di depan bukan L5 yang di depan ni Honda, nampak lagi besar sikit daripada L5. Lepas tu dia pakai adjustable 01 depan. Situ belakang dis L5. Body part belakang dia tak pakai Modena, pakai L2. Belakang L2. Right. Exhaust HKS. Piping 2 inci. Depan sama belakang straight pipe. Tak ada tabung tengah. Tu set mirror auto flip. Set mirror L2 rasa. Tu ke L5 mesti lah. Ok, dalaman door trim L2. Tapi ni ada custom 4 power window depan belakang. Seat L2 Avanzato. Dashboard L2. Meter 3 beradik, Defi, kopi. Sub steering L2. Bus meter ni ori HKS. Alright. Kita tengok bahagian enjin pula Enjin dia lawa geng. Okay, ni enjin dia. Enjin dia memang kemas lah. Banyak barang-barang chrome ni. Okay, rocker cover chrome. Intake chrome. Ni cover timing belt pun chrome. Puli ni pun chrome. Ni radiator dua layer. Baru Synergy. Kipas besar. Turbo dia pakai TDO 409. Enjin 60 Enjin 60 L2S. Tapi piston dia dah masuk 73 ni sama. Gearbox LSD. Cooler depan tu je lah. Kereta ni dia pakai management Imanish Blue yang kecil. Alright. Ada kapet besar hitam ada. Kapet hitam, kapet kecil. Tu je lah. So mana-mana yang berminat nak cari barang kancil, spare part kancil, boleh roger area Seremban. Sekejap lagi kita test drive kereta ni.
pakai kelas standard rasa ni, sebab ringan dia. Memang tak boleh tarik. Tariknya dia mengaum, dia slip. Kalau tekan pelan-pelan dia boleh pergi ni. Enjin dah modi, kalau pakai kelas biasa memang slip lah. Piston 73 pula tu. Tapi enjin steady, enjin steady. Tekan slow-slow lah. Ini ringan geng. Ni kalau kelas okey ni memang sedap bawa. Kedua dah. Aduh, slip lah, tak shock lah bawa. Tapi enjin memang sedap kan. Enjin ni kalau nak ambil complete set pun boleh, tapi tak ada surat lah. Enjin tak boleh endorse. Okay, so siapa minat si barang kancil boleh roger Iris Seremban Sendayan.